Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bermalam di masjid Sungai Koyan. Rumah musafir ni. Rumah musafir berharga RM50. RM50. Okeylah. RM50 ni 3 orang boleh tidur ni, walaupun tilam 2, 3 orang 4 orang boleh tidur, 5 pun boleh melancong sini. Tak salah lah. Ada aircon, bantal tilam, tower apa. Okeylah. Puas hatilah. Okey. Jom, badan mau penat ni rasa ni. Pasal hujan hujan dengan bukit lagi. Lepas tu berhenti, salin baju hujan, pakai baju hujan. Salin baju hujan, pakai baju hujan. Okey, jom saya nak siap lah. Mandi apa yang patut lah.